Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukiana binti Rashidi dari Unit Bahasa Melayu 1 akan menerangkan tentang penguasaan literasi, seni membaca dan menulis. Apa itu literasi? Literasi ialah keupayaan seseorang murid untuk membaca, memahami, menulis dan menyampaikan maklumat secara berkesan dalam kehidupan harian serta pembelajaran. Dua aspek utama literasi ialah literasi membaca dan literasi menulis. Literasi membaca ialah input ataupun penerimaan seseorang, manakala literasi menulis pula merupakan output dan pelahiran. Literasi membaca iaitu dari simbol ke makna. Literasi membaca ialah kebolehan murid untuk mengenal huruf, membunyikan perkataan, membaca ayat serta memahami makna bahan bacaan. Konsep penguasaan literasi membaca, penguasaan berlaku secara berperingkat mengikut perkembangan murid iaitu dari mengenal simbol bahasa, membunyikan dan mengeja serta memahami isi bacaan secara mendalam. Pada peringkat pertama, literasi membaca ialah prabacaan, fokusnya adalah kepada pengenalan asas. Ciri murid untuk prabacaan ialah yang belum lancar membaca, mengeja secara perlahan, bergantung pada gambar untuk memahami teks. Objektif pembelajaran adalah mengenal huruf, simbol, gambar dan bunyi, memahami arahan bacaan dari kiri ke kanan serta mengenal perkataan mudah dan suku kata. Pada peringkat kedua iaitu bacaan mekanis, fokusnya adalah kepada bacaan teknikal iaitu sebutan dan kelancaran. Ciri murid untuk bacaan mekanis ialah boleh membaca tetapi kurang memahami makna, bacaan masih perlahan serta nada bacaan tersangkut-sangkut ataupun robotik. Objektif pembelajarannya adalah untuk membunyikan huruf dan suku kata dengan betul, mengeja perkataan dan membaca ayat mudah. Pada peringkat ketiga, bacaan mentalis, fokusnya adalah kepada pemahaman dan inference. Ciri murid adalah untuk membaca dengan lancar, memahami teks dengan baik serta mampu memberi pendapat tentang bahan bacaan. Objektif pembelajaran adalah untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh, membuat inference yang bermaksud memikirkan maksud tersirat serta menjawab soalan dan merumuskan isi penting. Kita masuk kepada bahagian 2, literasi menulis, penghasilan makna melalui tulisan. Literasi menulis ialah kebolehan murid untuk menghasilkan tulisan yang bermakna melalui kemahiran seperti mengeja, menulis huruf, membina perkataan dan membina ayat. Konsep penguasaan literasi menulis ialah kemahiran berkembang secara bertahap dari fizikal ke mental. Sebagai contoh, fizikal, kemahiran motor halus seseorang, teknikal pula penguasaan ejaan dan ayat, kognitif pula cara mereka berfikir, penulisan kreatif dan pelahiran idea. Pada peringkat pertama, literasi menulis, pra-menulis, fokusnya adalah untuk persediaan motor dan koordinasi. Ciri murid yang sesuai untuk pra-menulis ialah tulisan tidak kemas, huruf sering tidak jelas atau terbalik, sukar mengikut garisan lurus. Objektif pembelajaran adalah memegang pensel dengan cara yang betul, membuat garisan, corak dan bentuk asas, koordinasi mata dan tangan, meniru tulisan mudah. Pada peringkat kedua, mekanis, fokusnya adalah kepada penulisan teknikal. Ciri muridnya adalah boleh menulis tetapi masih melakukan kesalahan ejaan, struktur ayat masih pendek dan mudah. Objektif pembelajarannya adalah untuk menulis huruf dan suku kata dengan betul, menyalin ayat mudah, menulis mengikut ejaan asas yang tepat. Pada peringkat ketiga, pelahiran, fokusnya adalah kepada kematangan dan kreativiti. Ciri muridnya adalah untuk penulisan lebih lancar dan idea berkembang, mampu menulis berdasarkan pengalaman atau bahan rangsangan. Objektifnya adalah untuk membina ayat lengkap dan karangan ringkas, menyusun idea dengan teratur, menggunakan tanda baca dengan betul. Hubung kait membaca dan menulis adalah membaca dapat membantu menulis. Sebagai contoh, murid yang lemah membaca biasanya mengalami kesukaran mengeja dan membina ayat. Kemahiran membaca yang kukuh adalah asas kepada penulisan yang baik. Rumusan perjalanan literasi membaca peringkatnya adalah pra-bacaan, mekanis dan mentalis. Manakala menulis pula, pra-menulis, mekanis dan pelahiran. Peranan pendidik ialah guru perlu mengenal pasti tahap penguasaan murid dengan tepat supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang secara sesuai dan berkesan. Sekian, terima kasih.